Assalamualaikum. Hari ni akak nak masak mi rebus tulang. Kan kita ada tulang-tulang daging korban tu. Jadi kita nak buat mi rebus tulang. Pertama sekali bahan-bahannya ubi kentang dan ubi keledek. Ini bahan-bahan ni kita untuk kalau buat kuah dia tu mestilah kita adakan benda-benda ni supaya dia jadi pekat sedikit. Kita nak rebus dia dahulu. Okey, ini kacang tanah. Kacang tanah ni pun sama juga. Kita nak rebus bersama dengan kentang dengan ubi keledek tu tadi. Okey. Okey, bahan-bahan untuk kita tumis bawang. Kita menggunakan dalam 2 biji bawang. Sebab bawang kita ni besar, jadi tak perlu banyak lah. Itu pun dah nampak banyak dah. Kemudian dalam 6 ulas bawang putih. Okey, kita tunjuk satu-satu dulu apa yang kita nak buat. Kalau kita tunjuk sekali banyak-banyak tu nanti macam susah sikit. Jadi yang ini dahulu. Bawang dengan bawang putih sahaja. Okey, kemudian kita tumis bawang dengan bawang putih tu dahulu. Okey, bila kita tengok bawang kita tu macam adalah dekat kekuning-kuningan, dia dah macam separuh masak. Kemudian kita masukkan cili yang kita kisar tadi. Masukkan cili. Bila kita masukkan cili ni, kita kena masak dia sampai pecah minyak. Jadi kita kena tunggu sikit lah ya. Masak ni sampai dia pecah minyak, bau sedap. Dia yang lambat tu pecah minyak tu lah, cili tu. Sat lagi kalau kita masuk bahan-bahan yang lain tu mudah sangat. Okey, kita masukkan gula sedikit. Kemudian kita kacau lagi. Kita tunggu sampai betul-betul pecah minyak ya. Sekejap lagi, sikit lagi ni. Dia biar bertukar wajah betul lah. Tadi macam nampak macam tak perang-perang tu. Dia kalau dah perang tu memang dah masak lah cili dia tu. Okey, kemudian kita masukkan bahan-bahan yang kita kisar tadi. Ubi kentang, keledek dan kacang tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kemudian kita masukkan tulang yang telah kita rebus tadi. Masukkan semua. Okey. Tunggu sampai dia mendidih. Okey, kita bubuh garam sedikit dahulu. Jangan bubuh banyak-banyak, takut masin. Kacau. Tengok melekat dengan tulangnya tu. Sedap ni. Kemudian kita masukkan Maggi secukup rasa sedikit. Kita rasa dahulu macam mana masin dia tu. Okey, jangan lupa masukkan asam kepik. Kita tunggu seketika. Kalau nak tambah lagi apa yang tak cukup tu. Okey. Dan kita rendamkan dengan air sejuk. Supaya telur kita segar, cantik, tak hitam. Okey, rendamkan dengan air sejuk. Okey, mi ni kita nak celur sikit. Tak celur lama lah. Air tu biarkan dia mendidih dahulu. Kemudian kita kacau-kacau mi ni cukup lah. Sebab kalau bahan-bahan yang lain tu nanti panas-panas belaka. Nampak? Selalu tu kalau keliling tu kan nampak hitam. Hari ni kita menggunakan air sejuk.
telur kita segar cantik. Cantik. Okey. Kita masukkan dulu mi. Okey. Kuah mi rebus tulang kita. Masukkan dahulu. Kita bagi tulang dia. Tulang. Kemudian kita masukkan hiasan-hiasannya. Tahu. Telur. Cili. Daun bawang. Sayur. Limau nipis. Okey, mi kuah tulang kita telah pun siap. Sedap ni makan pergi waktu petang bersama keluarga. Kepada yang menonton, cuba. Kemudian komen, share dan subscribe. Kita jumpa lagi. Bye.